Salam guys. Presiden PAS Abdul Hadi Awang menegaskan bahawa Perikatan Nasional perlu segera mengadakan mesyuarat tergempar Majlis Tertinggi susulan peletakan jawatan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi PN yang berkuat kuasa 1 Januari lalu. Dalam satu surat yang ditujukan kepada MTPN, Abdul Hadi, yang juga timbalan pengerusi PN, menyatakan bahawa pihaknya menghormati dan menerima keputusan Muhyiddin seraya merakamkan penghargaan atas khidmat dan jasa bakti beliau sepanjang menerajui PN. Bagi memastikan kelangsungan pentadbiran PN, adalah wajar satu mesyuarat tergempar MT diadakan segera untuk menerima dan mengesahkan peletakan jawatan pengerusi PN serta melantik pengerusi baharu, kata Abdul Hadi dalam surat itu. Sementara itu, ahli politik kanan Datuk Seri Saifuddin Abdullah mempersoal tindakan Lembaga Disiplin Parti ketika Majlis Pimpinan Tertinggi sedang menubuhkan jawatan kuasa pengukuhan parti bagi menangani ketegangan dalaman dan melaksanakan proses damai. Dalam satu podcast Strik Lama, Saifuddin menjelaskan bahawa beliau hadir pada 2 MPT terakhir dan turut mengikuti proses penubuhan jawatan kuasa tersebut. In the last MPT, itu memang bincang soal lembaga disiplin, harus ada penambahbaikan dan sebagainya. So I was very hopeful. So saya pun senyap teruslah and hoping that okay lah, lembaga disiplin will call me back and then I will have a fair trial dan sebagainya. Sekali kena macam ni je kan, kata Saifuddin. Pendedahan Saifuddin ini menonjolkan kontradiksi keputusan MPT yang memutuskan mahu melaksanakan proses perdamaian, namun tindakan pemecatan dilakukan secara sewenang-wenangnya. Sekian dulu, nantikan perkembangan terkini. Jangan lupa share, like dan subscribe politico.my.